Sini ada dua mesin rumput Tanzu yang heavy duty dengan super heavy duty. Mana yang sesuai untuk korang? Kalau korang nak guna untuk rumah teres ke ataupun rumah semidi ke kan, ataupun rumah banglo tapi kawasan rumput tak banyak sangat, korang boleh dapatkan yang ni. Yang ni mesin rumput heavy duty dari Tanzu. Yang ni korang boleh adjust Dia punya laras ni korang boleh tarik, boleh panjang. Lepas tu yang ni pun korang boleh bengkokkan dia punya tengkuk ni boleh bengkok. Kalau nak mesin rumput kawasan bukit, korang boleh adjust macam ni. Korang boleh guna tali macam ni boleh, guna pisau boleh, guna blade yang bulat tu pun boleh. Dia boleh jadikan juga sebagai chainsaw tau. So kalau nak potong rantai-rantai kecil ke, memang ngam sangat. Ini memang sesuai untuk kegunaan rumah lah. Tapi yang ni kalau korang yang ada kebun ataupun rumah kampung, halaman rumput korang luas, lepas tu lalang pun tinggi-tinggi, korang boleh dapatkan yang ni. Yang ni super heavy duty punya mesin rumput. Mantap ni bos. Tapi harga dia keras sikit lah. Yang ni adjust, speed dia boleh adjust, nampak dia. Dekat sini speed dia boleh adjust lah. Itu kelebihan mesin rumput ni. So kalau korang mesin rumput kawasan-kawasan yang rumput pendek-pendek macam ni kan, korang boleh ambil speed nombor 1. Yang ni nombor 1. Kalau yang rumput selambau, ambil speed nombor 2. Kalau lalang tebal-tebal, korang boleh ambil speed nombor 3. Korang dengar. Nampak? Power lah dia punya angin. Lepas tu pula dia punya depan ni, dia punya mata kau boleh tukar-tukar juga. Nak guna tali macam ni boleh, nak guna pisau boleh, ataupun nak guna blade yang bulat tu pun boleh. Yang ni dia guna 2 bateri babe. Serentak 2 bateri dia guna. So maknanya korang boleh mesin rumput lebih lama lah. Yang ni dia punya cut off tak ada cut off. Kecuali bateri habis saja. So yang ni memang super heavy duty lah. So korang boleh pilih lah korang nak yang mana. So kalau korang dah ada mesin rumput yang ni, yang heavy duty ni, korang nak upgrade, boleh dapatkan yang super heavy duty ni. Harga keras sikit tapi khas untuk follower Jacob. Boleh claim voucher, boleh dapat harga lebih murah sikit. Nak? Terus tekan link kat bawah.